Menolak UEC yang kategori ini bukan menolak masyarakat Cina, tetapi mengajak masyarakat Cina dan semua agama mendukung aspirasi pendidikan negara. Apabila Kabinet menyatakan bahawa diberikan laluan untuk mereka yang lulus subjek kredit bahasa Malaysia dan lulus sejarah boleh masuk ke IPTA untuk beberapa kursus tertentu sahaja. Inilah kegagalan apabila perkara ini telah menjadi polemik, apabila rakyat telah bangkit dan ramai pihak memberikan pandangan dan mengatakan bahawa ianya tidak wajar kerana kita ada sistem pendidikan nasional, kita ada kurikulum nasional yang harus menjadi tunjang kepada kita. Menolak UEC ini bukan dalam konteks menolak pelajar-pelajar UEC yang mengambil sijil UEC dan masa yang sama ambil sijil SPM. Mereka yang ambil sijil UEC dan ambil sijil SPM boleh sahaja memohon ke program-program di IPTA. Kita tidak menentang, kita tidak melihat mereka sebagai second class citizen, anak-anak kelas kedua. Tidak, mereka adalah anak-anak negara kita, maka kita harus memberi ruang. Yang kita persoalkan apabila hanya ambil dua subjek saja, iaitu bahasa Malaysia untuk kredit dan juga sejarah lulus sahaja, yang lain-lain tidak diambil. Ini yang kita rasa tidak wajar kerana ia tidak bersesuaian dengan aspirasi pendidikan nasional. Menolak UEC yang kategori ini bukan menolak masyarakat Cina, tetapi mengajak masyarakat Cina dan semua agama mendukung aspirasi pendidikan negara, kerana kita ada agenda pendidikan yang mana bertujuan untuk menyatu padukan rakyat negara ini. That is the only option that we have dalam usaha untuk menyatukan rakyat, di mana pendidikanlah pintunya dan di sanalah bilik-bilik darjah dan kuliahnya yang harus kita terus hadirkan anak-anak kita, baik orang Melayu, Cina, India dan juga Sabah, Sarawak di dalam bilik darjah dan bilik-bilik kuliah untuk mereka bersama dan akhirnya membina masa depan negara kita Malaysia.